Tak tira orang kagemat tima dua boh. Gejinguk dia samping. Naipa pericik rana puana. Yang gejinguk dah dia. Pamno nak lewat saya. Nak lewat asal dak samping timayan. Tima na dua boh. Geu asal menyelia jilat babah telih lewat. Geu le dak samping dah horat nama PI. Anggap dia dah agak dia bukit le ya. Bukit le periksa le ya. Dia habis-habisan ke periksa pusuci puana. Yang tanda orang yang waswasah syaitan. Yang kau orang dengar cuma yang bakti yang bilangnya. Yang tanda tengah waswasah syaitan. Taharil balik akan sebagai menyelidiki yang berat, yang berlebihan. Maka diperwihwa le orang guna pada naji. Cuma yang gawat, wala yataharra wala yatawarra ani syubhat. Dia tidak pernah menyelidiki dan tidak pernah wara daripada perbuatan syubhat. Yang nak orang sedekah nak periksa-periksa. Patai yang cukup gak periksa. Ulam ilang kulah nak truk le dua kulah kan? Ia mana truk dua kulah pada hidui tentang perasaan eticak sama mata gede. Yang cukup gak ke pelihara, cukup gak ke jaga menyoi yang wiwu orang yang. Menyobak pulain hana wiwu macut. Nak orang jok peng pulam nyoun mirah yang hana periksa-periksa. Nyoun dari bay yang mungkin agak tayang macut. Yang pandai dah dekah. Nyoun 50 yang paling tayang 3 dan ubud macut su. Nyoun tu karena atak yang hana tayang le je. Yang berarti orang yang wiwu bak naji tapi hana rupa wiwu hara bak syubhat. Tidak pernah menyelidiki dan tidak pernah wara daripada perkara-perkara syubhat. Ada yang lah agama dibolehkan dapat tadang nyaina wiwu hara ke. Ada yang lain nyaina hana wiwu hara. Wiwu bai lah kan. Ya kan? Rata-rata orang wiwu dia menyobai bai taharah. Yang pula mengajak bawa isi-isi menasah yang yakin. Nah yang li gerah yang tiga yang gua gejak bak kulah yang li iga arah 3 tit lam. Kau susah me orang wiwu yang hali-hali. Walai tawarra ani syubhat. Miyobak syubhat ana wiwu pubuk ju, tidak pernah wara daripada syubhat. Wa irtikabil fawahish dan mengerjakan perbuatan keji atau maksiat. Wala yulqi laha balan dan tidak pernah mencampakkan baginya perkara syubhat akan peduli atau perhatian. Dalam bahasa dia tidak pernah menggubris. Tidak pernah menggubris dengan perkara-perkara syubhat dan perbuatan fawahish. Jadi yang enggak tak berumun dengan bai. Yang menyobai lihan-lih ke mana. Tapi menyebab babu syubhat, babu maksiat, yang hana wara kan, pubuk ju, hana periksa-periksa li. Yang mati-matian ke periksa idih. Jangan tentai lah, memang kah? Menyajak WC malam, menyala lampu, yang yakin mana tentai. Kita cerong ju izamah, hana dia tak naik pun masalah man. Aduh, hana pun dia lampu-lampu lam. Gecum lah, nancum lah kah? Cum. Tarik lah, mudesap ke dia, punah mobile pun hana. Yang halil-halil dia kamar mana yang model menan. Nya ubat urang mudah menancak dan madam tintau bilang kulah. Dan bagah pulih lam bilang kulah langmon. Langmon bagah pulih. Nyamun na urang Bandar Aceh yang buat ino nan dusonan ke dengkuan. Lagi yang cik wiwu tak berat tu semayang mak kulah hanli-li. Kali gerah terbaki karagulong kagriwang mak muka lang riwang mak muka membaje bulut mendum. Udah ibu lah cik lang kulah ni lang kulah gitu. Allah tengok dalam tempat ngom no menegak kan mati nang tepu. Kenang kisah tu. Allah haji ke tengah lam. Ana ubat nan yo wiwu kan. Yo berat-berat dah wiwu. Nan baca kebiadatul ihram dengan le je kan. Kan. Kana sila warlah lam. Yang menyuruh imam model menan. Yang imam model menan hantar je takbir je dia yang likut. Datang yang lain buka bit pukul lam ni. Indik dia kata baca doa iftitah kan kagak lam nasilam dah pun